Bagi tuan-puan yang menerima duit raya tahun ini, pastikan tengok video saya ini sampai habis untuk tahu kat manakah cara paling terbaik untuk gandakan duit raya tuan-puan. So jangan lupa juga like dan save untuk rujukan tuan-puan pada hari raya nanti. So bagi tuan-puan yang bakal menerima duit raya, antara cara kita boleh gandakan duit raya kita adalah yang pertama, kita simpan dalam tabung haji. Bila kita simpan dalam tabung haji, kita akan dapat duit tambahan dengan dividen, iaitu kita dapat sekitar 3 ke 4% setiap tahun, dapat duit tambahan pada setiap tahun. Dan yang kedua, kita boleh juga tukarkan duit raya kita tu dalam simpanan ASB. Seperti yang kita tahu, dalam ASB pun kita boleh dapat dividen 4 ke 5% setiap tahun. Tiga yang paling menguntungkan ialah kita simpan sahaja dalam akaun emas. Dalam akaun emas ni kenaikan dia jauh lagi tinggi daripada ASB dengan tabung haji, iaitu kita dapat kenaikan harga emas sekitar 8 ke 10% setiap tahun. So bayangkan, makin lama kita simpan duit raya kita dalam bentuk emas, makin meningkat nilai dia berlipat kali ganda. So dapat menguntungkan diri kita. Itu apa yang belum lagi akaun emas, cepat-cepat daftar akaun secara percuma. Tekan link dekat bio saya untuk daftar akaun secara percuma. Kemudian tuan-puan boleh terus aktifkan akaun dengan serendah RM100 sahaja. Dan bila dapat duit raya nanti, jangan lupa tukarkan duit raya tuan-puan kepada simpanan emas. Oleh itu, cara yang terbaik untuk kita simpan duit raya kita adalah dengan simpanan emas. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.